duduk. Okey, sembahyang duduk ada beberapa cara. Duduk yang paling afdal, duduk macam ni. Kalau siapa nak sembahyang duduk, duduk yang paling afdal, duduk macam ni. Kerusi dah ni. Ambil kerusi mana? Saya cara kerusi. Duduk yang paling afdal, duduk macam ni. Ni orang panggil duduk iftirash. Ni orang panggil duduk iftirash. Ni duduk yang paling afdal. Siapa tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang macam ni. Duduk macam ni. Salih. Lagi ni. Salih fardal maghribi salat rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sembahyang Allah Ta'ala. Ada makmum tu lah. Makmum Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai habis lah. Allahu Akbar. Rukuk tu. Sami Allahu liman hamidah. Pasal apa duduk macam ni afdal? Sebab sembahyang yang dibuat oleh Nabi ketika dia uzur, ikut sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, afdal sembahyang duduk macam ni kerana memudahkan sujud. Memudahkan sujud. Duduk macam ni lah sujud lah. Allahu Akbar. Mudah turun sujud. Saya tunjuk dalam. Siapa mayang ni jangan manja. Manja takut mayang tak sah. Itu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Ini apa? Rakaat yang kedua. Duduk. Okay. Tapi tak semua orang mampu duduk macam ni. Tentu ingat orang semua boleh lipat kaki belakang. Tak. Cara yang kedua duduk, bagi orang yang tak mampu duduk macam ni, ialah duduk mutarabbi'an. Dalam bahasa Arab ni, an yajlisa mutarabbi'an. Duduk tarabuk. Tarabuk ni duduk macam ni. Duduk macam ni. Duduk macam ni, selesai lah. Ni orang panggil duduk apa ni? Duduk sila. Boleh tak memang duduk sila? Boleh. Tak ada masalah. Duduk macam ni. Tapi duduk macam ni, ada setengah tu boleh sujud, ada setengah tak boleh. Tengok pada dia lah. Pasal apa orang tak duduk lagu tadi? Pasal tak boleh. Dia tak boleh nak lipat kaki pergi belakang. Bukan semua orang semacam. Sedap kata kat orang. Lihat. Duduk macam ni. Usalli fardal maghribi salat rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Macam macam mana? Sekali rukuk. Allahu Akbar. Faham? Sami Allahu liman hamidah. Kalau boleh, apa nama sujud? Sujud. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok boleh. Pasal apa boleh? Pasal saya tak sakit. Itu boleh tunjuk tu. Tapi kalau orang sakit mungkin dia payah. Kalau orang betul-betul sakit mungkin dia apa? Dia payah. Jadi kalau dia tak boleh turun sujud, rukuknya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya bawah daripada tunduk rukuk dia. Allahu Akbar. Jadi dia kena set. Dia yang boleh tahu, orang lain tak tahu. Tara mana dia boleh turun. Kalau dia kata aku ni rukuk tera ni saja, sujud tera ni saja, sekali masa nak rukuk jangan bagi sama ni. Atas sikit. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rukuk, sujud. Allahu Akbar. Melihat tempat sujud. Ni duduk nombor 2. Duduk nombor 3. Duduk macam ni. Duduk macam ni. Ni bahasa fiqh panggil duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk seperti orang membaca tahiyat akhir. Duduk ni. Ini nombor 3. Macam biasa sembahyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kalau boleh turun sujud, sujud. Kalau tak boleh, bawah daripada kadar rukuk. Allahu Akbar. Yang bagi terangkat punggung lah. Allahu Akbar. Tak tu, tak tu. Ni punggung ni dia stabil. Tempat duduk. Allahu Akbar. Kalau rukuk, Allahu Akbar. Lepas tu, sujud. Allahu Akbar. Dah. Ni duduk nombor apa lah? Nombor apa? Duduk nombor 4 duduk macam ni. Tuan tak pernah tengok ni. Tak pernah tunjuk lah. Something ingat pula ni. Minta maaf lah. Maaf dia pula. Kalau tak tunjuk, payah pula nak faham kan. Saya pun teruk nak tiap ni. Tidak lagi faham. Duduk macam ni. Duduk macam ni bagi special case.
Macam orang yang ada besi dalam kaki dia. Orang ada besi dalam kaki dia, lipat belakang tak boleh, duduk sila tak boleh. Macam ni dia boleh. Kalau sekali dia mengkit, dia kena ada alat bantuan. Jadi dia mengkit lah. Tu dia mengkit. Bagi nak mampu. Duduk tu. Lepas tu pegang. Nak tidur, letak punggung atas katil tu, degum, tendang tu lah. Ni. Jadi orang yang ada besi ni, dia duduk macam ni lah cara dia nak duduk. Tapi kalau ni pun payah, saya tunjuk cara duduk atas kursi. Kalau payah ni, duduk macam ni. Saya pergi tengok orang yang duduk ni, dia mati lah. Nak pergi tanya dia, tak boleh, dia mati lah. Tapi saya pergi tengok dia semayang macam ni. Dia tu imam. Dia accident, lepas tu dia berhenti lah nak jadi imam baru ni. Kaki dia dua-dua ada besi. Bukan dia lah, siapa-siapa pun tak apa lah. Jadi orang tu kaki dia dua-dua ada besi. Dia asalnya naik motor nak pergi kedai besi. Kedai hardware tu nak beli besi, nak buat apa tiang rumah dia. Baik tengah jalan kereta ada belah habis. Belah habis cedera orang tak habis. Hospital serta ambil halim lah. Doktor tanya pasal apa pakcik? Pakcik nak pergi beli besi. Doktor kereta ambil belah. Doktor tak apalah, doktor bagi besi free lah. RM1,000 lebih. Besi duduk ni lah. Besi dia bukan boleh lipat. Dia tak lipat duduk ni. Okey, kalau orang bayang duduk macam ni, macam mana cara dia nak rokok? Dia tak boleh rokok macam tadi tu. Kalau dia boleh rokok macam ni, kira hebat. Sujud je. Ni kira hebat. Kira hebat. Tak boleh. Dia akan macam ni lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali masa rokok. Allahu Akbar. Gitu ya. Sami-Allah liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Bawah sikit daripada tunduk rokok. Ni duduk nombor berapa eh? Duduk nombor 4. Ni saya tunjuk duduk yang makruh. Tak saya buat lah. Ni duduk yang makruh. Saya buat. Saya saja anak abang. Ni dia duduk makruh. Macam ni. Boleh memang duduk ni, tapi makruh. Susah nak tengok Dia duduk macam ni. Dulu orang dulu pagi-pagi meniap telaga. Orang nak meni pikap 2 kali, duduk ni. Duduk. Niap sungai kan. Dah tak apa lah. Duduk ni. Orang jantan lah jadi biar ni. Tengok cara memang duduk macam ni. Allahu Akbar. Sekali rokok. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Boleh? Tapi makruh.